Ini kulit dia kan. Cecah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah tawakkaltu. Bismillah wa barakati. Wow. Tapi jatuh makan. Dia macam bukan hantu lah, bukan kambing ni. Apa suku? Macam bojok. Tawau. Sikit. Daging ni tawau. Kalau tak ada cecah tak sedap. Macam kita makan ayam penyet tu. Ayam tu tawau kena pecah dia punya black pepper. Hebat kan orang di sini. Bro. Saya makan apa tu? Tak bangun pula dia. Kulit dah lembut. Lidah ada lagi ke tu? Ada. Mari ada masak di lidah yang yati-yati ke? Pedas. Kalau makan daging tak sedap tawau. Dia katuk kan, pecahkan dia jadikan kambing kari. Dia patut kena katuk sini. Masak kari. Dah tak habis masakkan kari. Masakkan kari sedap. Panas. Ish. Oh, ini linti tu. Nak. Tak nak. Otak dia baik jangan makan. Nanti lagi tinggi. Otak dia Nabi Datuk. Kolesterol. Kau ni panas. Alamak. Ada bulu lah. Kita tak boleh. Sekut. Saya Atuk makan ni bah. Asal tak? RM2. Yang kita perik dah akhir. Tapi dah ready tu salin kan dah masuk satu. RM2 dia kan. Sayang. Dah. Kau makan ni kan tunggu berak. Dah berak. Kau lama tak makan. Kau makan tunggu berak. Dah berak? Dah. Dah. Kau dapat mana kek je. Aku kopikkan ni. Ya. Tak nak. Kan masuk dalam pinggan ni. Masuk ke pawi macam tu lah. Putih lah. Tu tutup. Mana? Tu. Yang Nabila isi kuih tiaw malam ni. Ni besar sangat. Biarlah dia besar luas. Kalau tu senang. Lalat tak masuk. Ini pulang pisau. Pedas.
punya lendi-lendi tu kalau buat sup tu sedap tu. Yang lendi-lendi tu buat sup tu sedap. Tahu dia kopi ke tu?